nak dapat pujian, kasih sayang, apa lagi, penghargaan, penerimaan, konfirmasi semua daripada orang keliling yang kita sayang. Best lah kan. Sekali-sekala boleh lah. Tapi kalau kita tengok orang tu pun tak sayang diri sendiri, mungkin dia pun bergaduh dengan diri sendiri, dia pun selalu komplain, aku macam ni, aku macam ni, aku macam ni. Maksudnya dia pun ada masalah dengan diri sendiri. So macam dia nak bagi benda tu yang you nak tu dekat you? Benda tu pun dia tak ada. Benda ni kita, jangan salahkan siapa, tapi kena faham situasi sesama sendiri kan. Kenapa orang tu buat macam ni, kenapa orang tu buat macam ni. Macam tu. Sebab orang keliling, sesiapalah kita semua kan, akan buat sesuatu kalau kita ada benda tu. Sama juga macam duit. Kalau kita ada RM10 kat tangan, kita boleh sedekah kat orang, kita boleh kongsi dengan orang, kita boleh kongsi RM1, RM2, RM3. Tapi kalau tak ada, RM10 pun tak ada, RM1 pun tak ada, maksudnya kosong. Macam mana kita nak kongsi dengan orang? Itu juga kasih sayang dengan diri sendiri. Kalau orang tu dia sayang diri dia, penuh kasih sayang dengan diri dia, sayang diri dia, support diri sendiri, so bila dia jumpa you, dia boleh kongsi sikit. Tapi kalau orang tu pun dia tak sayang diri sendiri, mungkin dia salahkan diri sendiri, mungkin dia ada trauma, tapi dia tak sembuhkan trauma lagi. So dalam diri dia, dalam diam, you takkan sedar, you takkan tahu. Dia rasa macam diri dia bermasalah, diri dia malang semua tu kan. So bila dia jumpa you, dia akan buat benda yang sama apa yang dia rasa dalam diri dia. Dia akan jatuhkan you, dia apa you nak buat dia tak akan support. Dia pun tak sedar, orang tu dia tak sedar apa dia buat dekat you. Sebab tu apa yang dia buat dekat diri dia, sebila dia jumpa you, dia akan bagi, dia akan kongsi. Kita semua akan kongsi apa yang kita rasa. Dia akan kongsi apa yang dia rasa dalam diri dia tu dekat you. So apa yang you rasa masa tu, you punya tenaga macam kurang, rasa macam bila you jumpa orang tu, dia buat emosi tak terurus, rasa macam penat, rasa macam serabut, rasa nak marah semua. Sebab tu apa orang tu rasa. Nak kata orang tu jahat tak, sebab tapi orang tu dia bergaduh dengan diri sendiri, dia ada masalah dengan diri sendiri. So sebab tu belajar jangan tunggu orang. Nak sesuatu daripada orang, lelaki ke, perempuan ke, pada boyfriend ke, girlfriend ke, mak ke, ayah ke, adik-beradik ke, nak benda tu, okey, minta lah, kita minta. Tapi kalau dia jenis yang macam ni, kalau dia tak ada benda tu, dia pun tengah serabut, dia pun tengah stres ke apa ke, tak apa, tanya diri sendiri, apa you nak, apa kau nak ni.